Okey, video kali ni Weda nak tunjuk anda untuk kes yang lulus pembiayaan rumah dan dapat sekali MRTT yang full cover. Macam kes klien saya hari ni lulus 220,000 hutang rumah dia, tempoh pembiayaan selama 27 tahun dan dia dapat full MRTT sepanjang 27 tahun. Jadi jom kita tengok macam mana keluk dia, apa yang dilindungi oleh MRTT yang ada dalam pembiayaan dia sekarang ni dan apa akan berlaku kalau sekiranya dalam tempoh 27 tahun tu meninggal awal ataupun kecacatan kekal dan sekiranya dalam tempoh tu diuji ataupun didiagnose sakit kritikal. So apa akan berlaku kepada hutang dia? Adakah baki hutang rumah ni akan selesai? Jadi untuk keluk dia akan jadi macam ni lah. Jumlah pembiayaan 220,000 selama 27 tahun. So setiap tahun akan berkurang baki hutang dia sampai tahun ke-27 habis. Jadi MRTT dia pun samalah MRTT yang didapat sebab dapat full cover. Pada asalnya dia dapat 220,000 juga, sama dengan jumlah pembiayaan dan tempoh dia pun sama 27 tahun. So dia akan jadi macam ni. Dia tak macam yang video sebelum ni kita tunjuk bila MRTT tak cukup cover, dia akan keluk dia akan jadi macam ni kan. Sama ada kalau macam kes ni MRTT dia cover tempoh kurang. Jumlah coverage sama tapi tempoh coverage kurang. Ada kes yang tempoh dia sama namun jumlah dia yang berkurang. Yang tu kita akan review pada video akan datang. Untuk kes ni MRTT dia dah full cover. Jadi apa yang MRTT cover? Dalam tempoh dia membayar balik pinjaman dalam tempoh 27 tahun ni, tempoh yang sangat panjang. Jadi macam-macam risiko yang akan boleh berlaku. Yang pertama risiko kematian awal. So bila berlaku kematian awal, coverage MRTT ada perlindungan kematian. So baki hutang akan diselesaikan oleh MRTT. Kalau klien ni tak ada bayar lambat, tak ada culas bayar, tak ada ambil moratorium, mana tahu akan datang ada lagi kan moratorium. So kalau dia payment cantik sahaja, MRTT yang sedia ada akan dapat cover keseluruhan baki hutang dia insya-Allah. Tapi kalau dia ada lewat bayar, culas bayar dalam tempoh 27 tahun ni menyebabkan ada charge interest. Kalau ada lambat bayar, dia ada charge interest lah yang akan berlaku dalam tempoh ni. So lebihan charge interest yang dikenakan disebabkan lambat bayar ni, MRTT tak dapat cover charge interest ni. Sebab tu selalunya untuk bank loan kalau berlaku kematian awal, walaupun dia dapat full coverage MRTT, bila kita cek masih ada baki yang waris nak kena selesaikan. Disebabkan charge interest yang berlaku disebabkan lewat bayar dan sebagainya. Begitu juga dengan kecacatan kekal. Sebab MRTT dia ada dua perlindungan utama iaitu kematian dan juga kecacatan kekal. Dia pergi kerja, balik kerja, tiba-tiba kemalangan dan berlaku kecacatan kekal. Dalam tempoh dia membayar balik pinjaman ni, so MRTT dia akan selesaikan baki hutang yang dia ada, dan kalau sebelum tu dia ada culas bayar dan sebagainya menyebabkan ada charge interest tambahan, dia kena top up bahagian itu sahaja. Untuk makluman penting yang anda kena ambil tahu adalah perlindungan sakit kritikal tidak termasuk dalam MRTT. Dalam coverage MRTT tak ada perlindungan sakit kritikal. Sebab tu kalau kita tengok banyak kes rumah kena lelong, kebanyakan daripada peminjam yang diuji sakit kritikal. Dah tak boleh bekerja, hilang pendapatan. So saving yang ada semua dah habis disebabkan nak bayar kos perubatan dan sebagainya. Bank tetap nak balik bayaran dia. Bukan kata kita sakit, hilang kerja, hilang pendapatan, auto tak perlu bayar. 3 bulan dah dapat notis kena lelong. 6 bulan tak bayar, risiko rumah kena lelong sangat tinggi. So hati-hati. Jadi macam mana kita nak urus risiko ni supaya dalam tempoh kita membayar balik pinjaman, bila berlaku kematian, walaupun ada baki hutang, waris boleh selesaikan.
Kalau berlaku kecacatan kekal, walaupun ada baki yang tak boleh cover tadi, kita ada duit untuk selesaikan. Dan kalau berlaku sakit kritikal, tak boleh bekerja, hilang pendapatan, saving makin berkurang ataupun saving tak ada, kita ada duit untuk bayar balik rumah. So macam mana caranya? Caranya adalah dengan ambil takaful. Life takaful ataupun hibah takaful tu, ambil satu polisi yang ada perlindungan kematian, kecacatan kekal dan juga attach sekali perlindungan sakit kritikal. MRTT yang bank dah bagi tadi dalam pembiayaan, sekiranya berlaku kematian ataupun cacat kekal, pampasannya akan dibagi kepada bank. Bila ada baki yang tak cukup cover, waris kena tampung bayar, kena settlekan. Namun kalau peminjam daripada awal lagi dia dah ambil takaful dan hibahkan pampasan kematian kepada isteri contohnya. So bila berlaku kematian, sekiranya ada baki-baki hutang yang tak dapat di cover oleh MRTT tadi, waris yang hidup, isteri yang hidup dapat duit pampasan daripada takaful si suami tadi, bolehlah guna untuk settlekan sahaja. Ada lebihan daripada pampasan takaful, apa yang waris boleh buat, boleh bayar hutang-hutang arwah yang lain, kereta ke, personal loan ke, hutang dengan manusia ke, fidyah puasa dan sebagainya. Semua perlukan duit yang sangat banyak dan waris perlukan duit. Kemudian dalam plan hibah takaful juga ada sekali perlindungan kecacatan kekal. Dan kalau anda berlaku kecacatan kekal tadi, masih ada baki hutang yang MRTT tak cukup cover disebabkan charge lewat bayar dan sebagainya tu tadi kan, anda ada duit daripada pampasan takaful, anda boleh gunakan duit tu untuk selesaikan dan boleh gunakan untuk kelangsungan hidup juga. Sekiranya diuji sakit kritikal, hutang rumah 220,000, anda ambil jumlah untuk perlindungan sakit kritikal pun 220,000. Kalau untuk hutang rumah yang kediaman, rumah ni memang kita nak duduk, sebaik-baiknya jumlah pampasan sakit kritikal yang kita ambil kena sama dengan jumlah hutang rumah, supaya kita akan peace of mind kalau diuji sakit kritikal, hutang rumah boleh selesai. Sebab MRTT tak cover sakit kritikal, kita tak nak rumah yang kita beli ni sampai kena lelong, jadi kita kena buat persediaan awal. Kena ada perlindungan sakit kritikal yang boleh bantu jadikan penggantian pendapatan walaupun kita dah tak boleh bekerja. So duit tu nantilah yang boleh bantu kita untuk bayar balik rumah ataupun kos-kos sara hidup yang lain, dan juga banyak kan kos kita nak pakai ketika sakit, dan juga komitmen lain still berjalan walaupun kita dah tak boleh bekerja. Sekiranya anda dah ada hutang rumah tapi anda tak ambil perlindungan takaful sekarang, takut tiba-tiba anda terkena diagnose ataupun kemalangan, cacat kekal, berlakunya kematian awal, macam mana hutang anda ni nak diuruskan oleh waris. Pastikan kalau anda sihat, ambil terus hibah takaful ni dan pastikan ada 3 perlindungan ni, kematian, cacat kekal dan sakit kritikal. Untuk kematian, walaupun MRTT anda dah full cover, ambillah lebih sikit supaya boleh cover hutang lain, dan juga waris boleh guna untuk kelangsungan hidup disebabkan pendapatan daripada anda dah tak ada disebabkan anda meninggal dunia. Kalau anda nak saya bantu kirakan quotation berapa ratus ribu pampasan yang anda nak ambil, boleh sahaja pergi ke www.alwahidaismail.com/takaful. Dekat sana ada banyak info dan anda boleh klik permohonan quotation di sana.